Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Pro Boys. Tajuk aplikasi kami ini ialah Jom Solat. Kami terdiri daripada saya Muhammad Nufal bin Muhammad Yasin. Dan ini rakan saya. Nama saya Muhammad Khalid Naufal bin Muhammad Yaakob. Dan ini rakan saya. Nama saya Amar Alham bin Adi Al-Sidi. Jom Solat merupakan sebuah aplikasi panduan solat yang mesra pengguna terutama kepada murid sekolah rendah yang ringkas dan menarik. Aplikasi ini dibina berdasarkan pernyataan masalah berikut. Yang pertama, murid tahap 1 kurang berminat untuk membaca penerangan yang panjang tentang solat dalam bentuk tulisan di dalam buku teks. Yang kedua, murid kurang berminat untuk membaca penerangan yang panjang tentang solat dalam bentuk tulisan jawi di dalam buku teks. Penggunaan aplikasi Jom Solat ini ialah: yang pertama, ia digunakan sebagai bahan bantu mengajar subjek pendidikan Islam untuk topik solat. Yang kedua, ia digunakan sebagai panduan untuk kanak-kanak untuk belajar solat. Aplikasi Jom Solat ini dibina menggunakan aplikasi berikut. Nombor 1, MIT App Inventor. Aplikasi ini digunakan untuk membina aplikasi Android. Kedua, Canva. App ini digunakan untuk membuat logo dan gambar-gambar yang berkaitan dengan aplikasi yang dibina. Tiga, Google Chrome. Digunakan untuk mencari sumber maklumat untuk dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Adalah interface dan kandungan aplikasi Jom Solat. Antara kelebihan aplikasi Jom Solat ini ialah: nombor 1, menggunakan gambar raja berbentuk infografik yang berwarna-warni dan mudah difahami. Nombor 2, penggunaan warna yang lembut dan berwarna-warni. Untuk setiap butang link boleh menarik minat pengguna, terutama kanak-kanak. Daripada kami, terima kasih.